Reunion yang ke-43 pada tahun ini, alhamdulillah semua orang masih sihat lagi. Inti 43 dan wanita 3, alhamdulillah. Badan semua sekali dapat datang pada hari ini. Kita bersyukur kerana kita masih lagi diberi masa oleh Allah SWT untuk datang bertemu sama-sama. Amin. Alhamdulillah. Okey, 3 kali sorokan untuk Panglima. 1, 2, 3. Hidup. 1, 2, 3. Hidup Andrea. Hidup. Kami, saya wakil kepada isteri-isteri daripada Inti 43 Wanita 3 ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Reunion. Selamat. Datang ke kampung dia. Kena defend. Alhamdulillah dan selamat datang ke reunion kita yang ke-43 kali. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan kehadiran datuk-datuk dan tuan-tuan pada hari ini yang mana boleh datang. Masya-Allah, tabarakallah. Kita sangat bersukacita dapat berjumpa, insya-Allah. Semoga Allah bagi kita kesihatan untuk terus bersilaturahim bersama kita sehingga ke akhir hayat lah. Kita pun dah masuk game ujung-ujung ni. Kita doa kepada semua agar kita sentiasa sihat dalam keadaan berkasih sayang, ambil berat antara satu sama lain. InsyaAllah kita akan kekal bersama sehingga Allah bagi noktah kat kita lah. Masya Allah, tabarakallah, semua yang main ni walaupun yang sama juga, tapi kita tetap berdoa pada sebab-sebab kita yang menjauhkan diri pada satu hari akan kembali bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Kepada Datuk Tamam yang menjemput kita pada ini, kita sangat-sangat berhati dan berterima kasih. Tempat yang cantik dan indah, masya-Allah ni, tempat yang banyak kenangan kepada dia lah. Kita alhamdulillah bersyukur dapat berjumpa pada hari ini. Juga kepada sponsor-sponsor yang sponsor kita pada hari ini, Datuk Azmi dan yang lain-lain. Alhamdulillah, semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Dan beri kesihatan. Bukan kepada dia soal, kepada kita semua sekali, insyaAllah. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput yang bahagia kena Haji Abdul Kadir Ali untuk memberi ucapan al-Fatihah. Silakan. Dapat kita bersama-sama sekali lagi kita berkumpul untuk reunion kita. Reunion intake 43 wanita 3. Tuan dengar tuan saya cakap kan? Tuan dengar saya cakap kan? Intake 43 wanita 3. Kita komisen 18 bulan. Hari ini 18 dan juga intake 43 reunion ke-43. Terima kasih, saya mengalukan juga kehadiran Datuk Asagaya, Datuk-Datuk, Natin, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuan Haji Alim tadi, inilah wajah-wajah kita tiap tahun. Dan saya pernah katakan bahawa walaupun wajah-wajah ini tiap tahun, biarlah, sebab kita mengingatkanlah, oh tahun ni dia ada, tahun depan dia tak ada, bukan dia tak ada, dah habis, dia pergi Tokyo contohnya kan. Atau dia pergi tempat lain lah. Jadi kita saling mengingatlah. Walaupun hari ini wakil daripada intake
wanita 3 tu hanya seorang saja, Haji Eli. Kita ucap terima kasih dah. Sebenarnya ramai nak datang sebenarnya. Datuk Suria Kala nak datang, dia ada PM tepi lah, tapi last minute ada urusan. Datin ajak Aliza, dia nak tumpang Tuan Wak, tapi Tuan Wak dah lepas dulu dah. Jadi dia ke salam lah. Ramai ni skor-skor lelaki. Tapi Yati kita dia jadi mak dia lah. Kawan dia banjir di sana. Jadi apa pun kita bersyukur lah. Bersyukur kerana masih diberi kesihatan, kekuatan. Dan reunion kita ni bukan reunion yang biasa-biasa. Ini merupakan satu ukhuwah kita untuk kita bersama-sama melihat kawan-kawan kita, mendoakan kawan-kawan kita agar diberi kesejahteraan dan kesihatan yang terbaik. Jadi terima kasih juga. Saya sebenarnya tahun ni sebenarnya nak buat host tempat lain juga, tapi kita terima kasih kepada Datuk Tamam dekat yang kenapa tak datang dekat sepatu kan, tak pernah datang sini. Saya pun cakap bagus juga kan. Mana tahu next kita pergi tempat Tok Mi ke, Tok Mi pun ada tempat yang bagus. Ajar Eli pun ada homestay yang bagus juga. Durian lagi tu. Haji Sabri pun ajak juga. Cuma tempat tu agak jauh lah. Jadi kita buat di kawasan Kuala Lumpur lah, senang untuk kita arui lah. Jadi tuan-tuan tengok tadi macam mana Datuk Tamam dia nak host kita. Memang kita kalau kita je lah nak buat sesuatu tu memang bersungguh lah kita. Jadi walaupun grup kita kecil, tak adalah buat hotel 5 star, tapi saya rasa ni pun dah jadi 7 star ni. Datang sini tadi makan. Itu dia dekat alas perut. Ni lepas ni isi perut. Tak tahu lepas ni nak tahu apa tak tahu kan. Tok Tamam pesan, dia buat ni penat ni. Balik dia katanya semua kena habiskan. Dia dah sediakan apa Tupperware semua sekali. Kalau tak balik, kat room check. Tak ada, jangan balik. Okey, lepas tu macam saya kata kita buat ni, kita terima kasih kepada sponsor-sponsor Tok Mi tak pernah lekang nak sponsor kita. Banyak lagi yang side tepi yang Datuk yang tuan-tuan yang sponsor kita, ada yang buat tepi pun sponsor kita kan. Jadi tahun ni cuma tepi sikit je. Ibu Zah nanti boleh buat lebih sikit Ibu Zah token dia di sini Okey, yang lain-lain tu nanti kita akan pas heads around lah untuk kita TikTok lah. Sebab kita punya asal tu kita nak TikTok lah. TikTok tu maksud dia tong-tong kita nak kongsi-kongsi lah. So we'll pass around, siapa nak bagi-bagi, yang lebih tu kita akan masuk ke dalam kita punya tabung lah. Itu saya nak ucapkan pada Datuk-Datuk, nanti tuan-tuan. Semoga tahun depan kita jumpa lagi walaupun kecil, kita harap majlis reunion kita ni menjadi lebih bermakna lah. Jadi kita nak dengar juga lah kita punya penaung kita untuk sedikit ucapan lah. Jadi dengan tidak bermasa saya jemput Datuk Asagaya untuk beri kesempatan kepada Presiden. Kita berjumpa juga akhirnya pada 18 tepat 18 bulan. Syukur Alhamdulillah. Intik 43 dan wanita 3 kita sama-sama dapat datang hari ini. Saya berbincang dengan Kadir. Tahun ni tak payah kita buat apa ni besar-besar. Kita buat yang biasa pun janji dapat datang. InsyaAllah next year kita buat macam kita buat dekat PD yang besar sikit lah. Kita ada kor, ada baca Yasin dan sebagainya. Siapa tu? Sabri. Welcome Sabri. Welcome. Sebenarnya kita pun ada plan juga tempat Sabri, tapi jauh sangat lah. Kalau ada pergi sana tu jauh sangat, takut tak dapat, tak sempat. Yang paling penting kita alhamdulillah sihat walafiat dapat dalam balik kat sini. Bila dah bersara ni lain lah. Tak sama kita ingat masa zaman dalam perkhidmatan dulu, luar biasa lah. Sekarang ni kita dah berperasan rupanya dah tua. Badan tak kuat macam dulu, berlari pun so-so saja. Sekarang ni saya pun duduk kat rumah tu dengan wife saja. Pening kan dengan wife duduk solo lah. Macam tu.
Dulu kau kena cerita semua melibatkan duit. Nanti masalah dia tu. Wah tak main kan? Tak lah, Mawai patut datang. Tapi dia punya mata pagi ni ada masalah. So anak saya pergi bawa dia pergi klinik. So terpaksa excuse lah, mata merah sangat. Dia tak niang lah. Tapi kita bersyukur. Kenapa? Kerana ada banyak perkara lah. Bila kita dah bersara ni, nampak bahawa kita kena teruskan kehidupan dengan pandang belakang dah. Pasal belakang tu ada banyak perkara yang kita nampak yang bagus, ada yang tak bagus juga. Jadi kita move forward, be positif. Selalu sembang dengan Kadir, dengan Datuk Azmi, selalu sembang dia juga. Macam-macam lah cerita pasal kehidupan ni. Kehidupan tak mudah. Bila kita dah bersara ni, kita cerita pasal anak, cerita pasal nak pergi Mekah, kita pasal nak jaga kesihatan, nak pergi masjid, nak pergi surau. Tapi dah, macam saya sekali sudah bekerja balik. Macam biasa, macam Noah sekarang bekerja pagi sampai petang, tak ada baik lewat dan sebagainya. Bukan tak ada pilihan, ada pilihan. Tetapi kalau kita tak bekerja macam saya lah, kita pasal saya kalau tak bekerja, nampak dia akan jadi lemah, badan sistem badan tu jadi lemah. Saya kena bekerja, pasal apa? Otak tekan cerdas. Dan bila otak cerdas, badan gaji cerdas. Itulah cerita dia. Macam itulah. So tak ada pilihan, walaupun ada pilihan. Antara badan berkuat lagi ni, saya bekerja lah. Saya lah, cerita pasal saya. Berusaha untuk buat yang terbaik sebagai dia. Tak mudah. Tetapi kita perlu teruskan kehidupan dengan cara yang baik lah. Sekali lagi terima kasih kepada Kadir. Dan yang paling besar sekali kepada Datuk Tamam. Terima kasih Datuk Tamam. Dulu Datuk Tamam ada satu bilik dengan saya kot. Masa kita kedek tu. So sebelah kan. Campur je lah. Dia campur ke siapa tu? Order Adrian. Are you sure Adrian? Lain macam. Dia macam ni. Atas. Dia bawah kata. Tapi yang boleh seronok kita ada Datuk Azmi. Datuk Azmi do very well. Datuk Azmi, badan. Datuk Azmi sentiasa bantu kita. Kalau ada acara-acara nanti dia akan bagi sumbangan dan sebagainya. Well, Datuk Azmi. Terima kasih bukan pada Datuk Azmi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk, pada Kadir, kepada Datuk Tamam dan semua yang datang pada hari ini. Alhamdulillah. Kepada wife-wife yang datang. Semoga kita dapat jumpa lagi pada tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada fund berlebihan hari ni yang Sementara tu semua